Ramai yang tanya saya, kenapa Johor bubar pada 1 Jun tahun ini? Sedangkan kita mempunyai sampai April tahun lepas. Betul atau tidak? Tahun depan, sorry. Saya test jentera tidur atau tidak. Walaupun kita ada sampai April tahun depan, hakikatnya bulan 3 Hari Raya Aidilfitri. Betul atau tidak? Macam mana nak pilihan raya bulan April, tuan-tuan? Bulan 2 ada apa lagi, tuan-tuan? Kongsi facai. Betul atau tidak? Bulan November, bulan Disember, bulan Januari, musim apa, tuan-tuan? Musim tengkujuh. Biasanya ada banjir. Nauzubillah lah kalau tahun ini. Tapi itu hakikatnya. Orang Johor tahu ni, tahu perkara ini. Orang kat sana mungkin tak tahu. Sebab mereka tak biasa turun Johor. Betul atau tidak? Betul atau tidak?